Anggota polis dikuatiri lemas di Kampung Gincing, Sepang. Ya, dia keluar kereta. Dia keluar kereta tadi. Dia dah dihanyutkan, dia separuh tenggelam, kereta beza, dia keluar, lepas tu dia hanyut. Seorang anggota polis dikuatiri lemas selepas dipercayai terperangkap dalam banjir di Kampung Gincing semalam. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Nur Hizam Bahaman ketika dihubungi hari ini. Kejadian berlaku kira-kira 10-20 minit malam dan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Mangsa anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Nilai. Terdahulu tular di media sosial beberapa klip video memaparkan sejumlah anggota bomba menjalankan operasi di sebuah kawasan banjir. Ya, atas kampung kejadian lemas kereta hanyut Kampung Gincing, Sempang, Selangor. Mangsa adalah lelaki umur dalam 20 tahun. Dia pegawai anggota kita lah. Allahu. Dia sekarang ni tunang minta jangan ada buat live dekat dia ataupun rekod dia. Dia tak nak. Kalau kita nak maklumkan, maklumat baru yang kita baru terima, mangsa adalah anggota daripada Nilai, anggota polis daripada Balai Polis Nilai. Anggota polis daripada Nilai. Ini maklumat kita baru dapat lah. Ya, dia keluar kereta tadi. Dia dah dihanyutkan, dia separuh tenggelam, kereta beza, dia keluar, lepas tu dia hanyutkan. Sekarang kita tak tahu dia hanyut ke mana. Kalau boleh nampak ni gawai bomba yang tengah selam ni kan, ni masih mencari ni, tengah dekat sini. Itu bomba yang tengah mencari. Oh, dalam dia ush. Oh, marah. Kerja saya asyik tekan untuk blok yang bisi-bisi ni je.